Apa? Macam mana robot setan hijau ni boleh bertukar peringkat kedua pula? Jangan-jangan si hijau ni bertukar tapi bukan dari kuasa pemberian Zeno. Peganglah aku memikirkan. Tak apa, kita bagi besar dulu rasa seni. Macam best lah tengok bila boleh bertukar dan taraf ni kan? Alah, korang kalau naik taraf boleh tentu jadi kuat. Mana bos tahu? Makin lembut kot. Wow. Sekarang masanya untuk kau buktikan kehebatan. Sembuhkan lava kau ke seluruh Zetania. Membesarlah di kau, wahai Ragnar. Aku akan menunggukan kau rasamu. Marilah Robozeta. Robozeta, cepat ke kenderaan kita. Baik, ya. Robozeta, sedia. Sedia. Terus bergabung untuk menjadi Robozord. Masa gabungan. Robozord, sedia. Pukulan 3,000 darjah Celsius. Rasa cahaya dalam robotmu. Memang panas betul serangan lava ni. Sebelum Robozord ni betul-betul melebur, baik buat sesuatu. Rico, serahkan panel kaulah utama Robozord pada saya. Rico, serahkan kepada Rex. Saya akan bantu salurkan corak kuasa Rex kepada Robozord. Baik, Zeno. Rex, kami percaya pada kamu. Khidmat semburan lava. Rasakan tembakan bazooka padu aku ini. Hiya! Ya! Habislah aku kali ini. Kalah lagi. Apa kajian yang Zeno dah buat kali ni? Mojo, apa cerita? Bos. Ragnos kalah lah, bos. Percaturan bos dah silap. Macam mana boleh kalah? Perincikan. Ragnos mula-mula dah okey dah. Sekali Robozeta hijau tu boleh naik taraf peringkat kedua pula, bos. Ya, bos besar. Patutnya dia tak boleh bertukar lagi. Tapi Robozeta ni macam ada kuasa misteri gitu. Sampai kau Robozord pun boleh bertukar naik taraf. Macam sebelum ni, warna oranye. Kali ni hijau pula. Saya rasa Robozeta macam dah makin kuat. Sampai boleh bertukar naik taraf sendiri.
bos besar macam suka pula ni. Ini menunjukkan mereka layak untuk aku ambil jadi orang bawahan aku. Lagi kuat, lagi bagus. Habis tu, takkan nak hantar raksasa untuk kalah je, bos. Rugi. Raksasa-raksasa yang aku buat ni hanya untuk uji sejauh mana kekuatan mereka. Setiap kali hantar, aku akan cipta raksasa yang lebih hebat. Aku nak tengok sejauh mana Robozeta ini boleh berevolusi. Kalau dia orang makin kuat, macam mana nak retreat diorang? Jangan risau. Aku ada rancangan aku sendiri. Terbaik, Robozeta. Bandar Zetania dapat diselamatkan dari An-Nasir jahat. Bangga saya, bangga. Terima kasih, Zeno. Atas kekuatan persahabatan dan keadilan, menjadikan kamu semua semakin hebat. Kalau bukan sebab bimbingan Zeno, kami tak akan berada di mana kami berada sekarang. Saya pun sekadar membantu apa yang boleh. Selebihnya tergantung atas kamu sendiri. Tapi tak sangka, Rex boleh bertukar naik taraf dengan kuasanya sendiri. Itulah, nasib baik Rex ada. Alah Rex ni, orang tengah cerita pasal dia, dia boleh hilang pergi memasak pula. Ellie pun tak ada. Tolong Rex masak kot. Korang tunggu Rex masak ke? Tapi Rex dan Ellie pun kat dapur. Diorang ada bagi tahu nak keluar tadi. Dating kot. Dating? Hampir. Aku beri awak tunggu. Ingatkan dia pergi masak.